Dah nak masuk tahun 2026 pun korang tak tahu lagi. Ada yang terlepas pandang pasal valve tube dekat tayar motor korang. Kau tahu valve tube tu sebenarnya apa? Okey, jom aku tunjuk. Valve tube tu sebenarnya duduk kat sini. Ni dia. Kat rim ni, setiap motor korang ada valve tube ni. Valve tube ni dia datang macam ni lah. Dia ada nut, dia ada washer, ada getah lah. Getah ni dia punya ni tak tahan panas pun. Dia lama-lama boleh merekah dia function dia untuk kedap korang punya udara kat dalam tayar. Tapi kebanyakannya setiap kali korang tukar tayar mesti korang tak tukar kepala tube ni. Tapi kalau nak seeloknya setiap kali korang tukar tayar korang tukarlah kepala tube ni. Sebab tukar apa, getah ni pun dia ada limit dia. Getah ni dia boleh reput. Kadang korang sendiri pun tak perasan, kau tahu tak? Setiap kali korang pump tayar je pancit. Setiap kali pump tayar pancit. Ni punca dia daripada sini lah. Okey, kalau macam ni dia dah start reput lah. Sama ada problem dekat sini tak pun dekat dia punya dalam ni lah, pin dia. Selalu problem 2 ni je problem. So jalan penyelesaian dia, setiap kali korang tukar tayar korang kenalah tukar kepala tube ni. Ni RM5 RM5. Itu pun nak berkira. So kepada korang yang dekat luar sana yang ada masalah kepala tube ni, korang boleh datang ke Danagarah Semenyih. Korang boleh jumpa aku. So app Peace One Love.